Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita kutik apa ni, pucuk serah kayu untuk token-token nasi kabu. Ada 2 jabir tu. Okey. Ni. Tengok ni. Segar-segar molek tengok pucuk muda segar-segar molek tu. Okey. Okey. Sebagai orang Kelantan, makan nasi kabu sini tak ada serah kayu, jadi tak sedap. Jadi sebagai anak Kelantan, kita ambil tanggungjawab lah. Okey. Kita tanam pokok serah kayu untuk bantu token-token nasi kabu supaya buat nasi kabu mendekati kualiti di Kelantan. Okey. Benda-benda lain tu rasanya mudah dah boleh. Macam daun kesung, bunga gatai apa semua tu senang boleh. Pucuk serah kayu ni payah sikit sini. Okey. Kita tambah lagi 2 belah tu ni siap dah berakar molek tu. Kita tambah lagi 2 belah tu. Ada dah dalam 8 pokok sini. Okey. 0132435354 0132435354 dah kasih pucuk alai. Pokok ulai-ulai lain pun ada lagi. Okey. Sekian, terima kasih.